apa yang bezakan you ni betul-betul trader dengan trader yang turun naik profit dia, bukan pasal ialah iaitu dari segi trading tu sendiri, pasal fokus. Okay, saya not talking about pasal entry, saya talking about pasal exit dulu. Alright, sebab kunci untuk sukses trading ni exit dulu, kena kawal, kena fokus, bukannya entry. Ramai orang nak sharp entry semua untuk mengarut tu. Sebab dia kata trend betul, entry betul, confirm. Mana kau tahu entry tu confirm? Masalahnya market oleh 50-50. Okay, so jadi balik pada apa yang bezakan trader yang betul-betul sukses dengan yang turun naik. Nombor satu, trader yang betul-betul sukses, betul-betul legendary dan dapat result, ialah dia fokuskan kalau dia floating, apa dia nak buat. Alright, maksudnya dia fokus more pada risk. Okay, so maksudnya ialah aku nak keluar macam mana, aku nak keluar cepat-cepat macam mana. Manakala trader yang gagal lah pada saya, turun naik tu, dia fokus macam mana nak maksimum TP, macam mana aku nak make lagi banyak, macam mana aku nak hold TP. Tu namanya mengarut. Dia boleh kalau segi bentuk, kalau you ada trading plan macam tu, tapi dia tak boleh kalau you nak jadikan dia kepada cash flow. Alright, unless you ada long term cash flow lah. Jadi trader yang sukses ni, dia fokus pada iaitu cara trading dia untuk kawal ataupun urus floating lagi penting daripada profit. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, apa beza dia? Trader yang sukses, dia akan banyak work on scaling rather than iaitu trading. Okey, dia tak work on trading tu banyak. Contohnya dia dapat 5% dah kan, dia tak akan fokus jadikan 10%. 10% dia tak akan fokuskan jadi 20%. Manakala trader yang gagal, yang tak konsisten ni, yang merapu ni, dah dapat 5% nak try buat 10%. 10% nak buat 30%, 30% nak buat 100%. Salah benda tu. Sebab apa dia buat? Kalau you fokus pada trading, kan, result you hanya 20%. Alright, 80% ialah patut fokus kepada scaling. Okay, bukan pada trading. Dan ini dipanggil law of Pareto. Law of Pareto menyatakan apa yang kita buat tu 20% bagi 80% impact pada trading kita. So apa dia? Fokus pada scaling. Okay, scaling ni fokus banyak kat dia sebab dia bagi impact yang tinggi dari segi trading, dari segi result trading. Itu most important untuk you aware dan juga you boleh dapatkan result lah utamanya. Okay, yang seterusnya iaitu apa yang bezakan trader sukses dengan trader gagal. Trader yang sukses ni iaitu cakap terang dia kurang trade. Okay, dia kurang trade. Dia cari jalan untuk kurang trade, dia cari jalan untuk aku dapat 3% aku stop. Maka trader yang gagal dia banyak trade, frekuensi tinggi. Ni main peranan juga ni sebab frekuensi expose kepada risk. Jadi maksudnya macam ni. Konsep yang saya terangkan ada sebelum ni dalam video saya bagi tahu, iaitu kalau misalnya you reward 1, maka you kena faham risk you 3. You buat 10%, you akan kena 30%. Okay, mungkin lebih. Tapi range tu lah, average dia. Jadi maintain lah. Sebab apa? Kelebihan maintain persen rendah ni ialah kalau terkena nak buat balik tu senang. Contohnya you maintain persen 3%, 5%. Terkena, kejap je dia dapat cover balik. Tapi kalau you dapat persen banyak, you terkena banyak, nak cover balik tu lambat. Itu kalau you dapat profit. Kalau you kena losing streak, lagi banyak nak kena cover. Benda ni kena bear in mind lah. Alright, hopefully dapat bantu you tips 7 minggu ni. So hari-hari saya akan bagi tips. So, bagi siapa yang nak join saya untuk bina consistency dalam trading, boleh klik link dekat bio saya dekat TikTok ni. Alright, dan join consistent game plan yang saya akan buat dalam masa terdekat. Dia akan bantu you daripada zero, untuk orang zero tak tahu apa, macam nak consistent dan make money seawal seminggu. Boleh dapat terus. Alright, jumpa nanti.